Kereta yang tuan-puan beli, duit masuk dalam poket ke? Sebab kereta tu duit kena keluar daripada poket. Duit keluar daripada poket, itu bukan harta, itu beban. Berbeza kalau tuan-puan beli rumah yang untuk disewakan. Sebab beli rumah, duit masuk dalam poket, itu harta. Beli kereta yang untuk disewakan. Banyak kereta-kereta sewa. Sebab beli kereta, duit masuk dalam poket. Itu harta. Bila kita faham benda ni, bila kita nak beli, tengok ini harta ke, ini beban. Kalau tak faham, kita main beli. Kereta, harta. Rumah, harta. Padahal anything happen, kereta tu kena pulang kat bank, rumah tu pun kena pulang dekat bank. Okay? Kena faham ni. Okay. Termasuk harta ni adalah rumah yang boleh disewakan. Termasuk tanah yang mendatangkan hasil. Tanah kebun, ladang, kelapa sawit, tanah getah, tanah kelapa yang mendatangkan hasil. Bukan tanah semak samun. Semak samun kita kena bayar untuk maintain tanah tu. Kena upah orang. Kalau tak jadi sarang ular, sarang biawak, jiran marah nanti. Okay. Apa lagi? Tuan-puan, memiliki intellectual property, harta intelek. Tuan-puan sebagai penulis buku. Contoh, penulis buku. Ni dia ada royalty. Harta intelek, dia panggil harta intelek, intellectual property. Antara tulis buku. Tuan-puan ada ilmu dan pengalaman yang mahal, yang bermanfaat untuk orang lain belajar. Tuan-puan tulis ilmu tu. Orang lain beli dan baca. Buku wang emas misi bawah hutang tu saya tulis sekali je. Tapi royalty yang galeri ilmu bayar kat saya tak jual buku ni. Berpuluh ribu setiap tahun. Tak buat apa, tulis sekali je, berpuluh ribu tuan-puan. Saya ingat antara buku yang galeri ilmu sangat happy lah. Tulis tahun 2017 lagi, sampai sekarang jadi best seller tuan-puan. Sebab apa? Ilmu ni bermanfaat untuk masyarakat. Saya bukan tulis buku nak jual buku. Saya tulis buku supaya ilmu saya ni disampaikan kepada masyarakat. Saya akan tulis banyak lagi buku. Apa yang saya seminarkan ni semua saya nak bukukan. Supaya satu hari nanti saya tak ada ilmu tu terus dapat bagi manfaat kepada masyarakat. Okay?